Hai semua, untuk menu kali ini Mak The Kitchen nak kongsikan resepi kerutuk daging. Mula-mula sekali kita kena ada setengah kilo daging yang telah siap direbus empuk. Dan kemudian kita ada bawang merah, bawang putih, halia dan juga sedikit lengkuas. Lengkuas lebih kurang 1 inci saja. Dan kemudian kita kena ada serai yang telah diketuk sebanyak 3 batang, halia, irisan bawang merah, bawang putih dan juga 3 sekawan, tidak termasuk bunga cengkeh. Dan kemudian kita ada biasalah cili kisar dan juga santan. Tak lupa juga gula nisan ataupun lebih dikenali sebagai gula kabung dan juga kerisik. Dan kemudian tak lupa jugalah kita kena ada air asam jawa. Dan yang paling penting kena ada rempah kerutuk, tak kisah apa jenama sekalipun, cak adabi ke cak pasar malam pun boleh sahaja. Rempah kerutuk tu saya beli di pasar pagi. Kemudian bahan-bahan tadi kita akan kisar halus terlebih dahulu. Bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, masukkan sedikit air, kemudian kita akan kisarlah sehingga halus. Apabila dah halus, kita akan ketepikan terlebih dahulu. Kita akan mulakan untuk proses menumis. Apabila minyak pun dah panas, masukkan terlebih dahulu bahan yang kita telah iris halus tadi. Bawang merah, bawang putih, halia, serai yang telah siap diketuk. Masukkan pula 3 sekawan. Kita akan biarkan ianya garing dan kekuningan. Apabila dah garing, kekuningan macam ni, masukkan pula bahan yang kita telah kisar tadi. Sewaktu saya menumis ni, Masya Allah, bau dia sangat sedap, harum satu rumah. Kemudian jangan lupa masukkan sedikit air. Kita akan biarkan ianya masak dan pecah minyak macam ni lah. Dan kemudian masukkan cili kisar. Saya menggunakan sebanyak 3 sudu besar. Nak 4 sudu besar ke 5 sudu besar pun boleh sahaja, tapi jangan terlalu banyak sangat lah, nanti lari pula rasa dia. Tak jadi masak kerutuk, jadi masak merah pula. Masukkan pula sedikit air. Ini kerana kita nak bagi ke semua bahan ni masak sekata dan sebati bersama-sama.
Nampak kan, bila dah masak pecah minyak macam tu, masukkan pula serbuk kerutuk. Saya masukkan anggaran lebih kurang 3 hingga ke 4 sudu besar sahaja. Jangan masukkan satu paket ni, nanti terasa sangat rempah tu. Kemudian masukkan air rebusan daging. Jangan lupa air rebusan daging tu kita jangan buang, kita akan gunakan untuk menumis. Kita akan biarkan segala rempah-rempah tu masak dan pecah minyak. Nampak tak, dia dah pecah minyak macam ni. Masukkan daging. Kemudian masukkan lagi air rebusan daging tu, kita habiskan. Kita nak bagi daging ni masak bersama dengan rempah yang kita tumis tadi. Kita akan biarkan kuah dia menjadi pekat macam ni. Masukkan kerisik dan juga gula nisan ataupun gula kabung. Kemudian masukkan pula garam kasar. Nak gunakan garam halus pun boleh sahaja. Masukkan sedikit serbuk perasa. Kalau nak gantikan dengan gula pasir pun boleh sahaja, kalau tak ada gula kabung kan. Gantikan sahaja dengan gula pasir. Kita biarkan nampak dah pekat. Kita masukkan lagi sekali, kita masukkan santan. Dan juga air asam jawa. Korang jangan risau, walaupun ianya nampak air ni banyak, kita akan biarkan ianya menjadi pekat. Biar kuah dia tu masak sehingga pekat. Bila dah nampak pekat macam ni, daging pun dah lembut, akhir sekali kita taburkan lada besar sebagai hiasan. Korang jangan lupa like, share dan subscribe saya untuk mendapatkan lebih banyak lagi resepi daripada Mok The Kitchen. Dah siap lah ni daging kerutuk. Selamat mencuba.